Hai and Assalamualaikum guys. Okay. Annyeonghaseyo. Sekarang ni kita orang dekat kedai makan Abang Lan. Nak makan breakfast. Nanti saya tunjuk Abang Lan yang mana. Mana? Tak tahu. Aku pun tak tahu yang mana. Okay, ni unexpected plan lah. Okay, kita orang sebenarnya plan hari ni nak terus pergi. Kita pergi Johor, pergi Pasir Gudang untuk majlis perkahwinan Emirul, classmate kita orang. Tapi sepatutnya sekali dengan budak lelaki lah gerak. Tapi orang tu memang annoying guys. Tapi tak apa, kita kat part tu. Lepas tu saya punya SD card dah tinggal guys. Lepas tu diorang sanggup patah balik untuk ambil SD card saya. Kau tak ada video ni Shout out tu siapa yang dah tu? Dia ni. Saya tunjuk dia siapa. Kita ambil dekat college, so that's why makan pun dekat kampung mendapat. Kalau tak kita orang nak makan breakfast dekat Pago. Habis macam dah tak tahan sangat, so sambil tu tunggulah budak lelaki. Tak tahulah kita orang akan tunggu ke tak, tengoklah dia orang sampai awal. Sekarang pukul 8.04. So ya, mari saya tunjuk kawan-kawan saya hari ni sangat cantik ya guys. Ish, cantik dia main kat kau. Weh, cantik ya. You do? Like Semua cantik ke? malu. Aku Orang nak saya. shout out tu. Ni Watip. Dia dah tengok vlog. Oh, Cantik lah lighting. ni Izian gelak. Oh, tu abang kan. Aku nak menuduh dia. Ni. Nah, aku tak tengok YouTube. Tu abang Len guys. Apa bulan ni? Oh, ni kawan dia. Comelnya ekor dia. Ni Oyen. Yang ni kawan dia. Mungkin mak dia. I don't know. Muka dia comel weh. Apa tu? So guys, sekarang ni kita orang dah sampai Amber Hall. Dah sampai tapi baru pukul 11.57. So dia punya majlis start pukul 12. So kita orang belum masuk lagi. Oh, aku si tak pegang je. Nak tengok tak? Kita orang tengah buat live. Tapi sikit nak zoom. Sorry. Tengah buat live guys. Macam tu lah. Sementara menunggu. Okay, bawa tu aja. Bawa ah. So kita orang dah sampai guys. That's the hall. Dapat parking depan hall. Apanya kereta? Ni hadiahnya. Hadiah. Kereta tu. Kereta. Risau. Let's go. Korang cap lah sekali. Yelah, makan kan? Boleh main cap-cap guys. Ni pokok dia. Ah. Kat mana-mana? Kat ranting. Yeay, besarnya aku punya ibu jari.
kan, orang ramai. Kena senyum. Cantik dah korang. Aku boleh pusing sendiri kot. Apa? Kena ada. Jangan tepis. Kenapa tak tepis? Lagi satu ni kan majlis Baju aku kahwin. kan So tak macam ayu, tak apa lah. Ayu je. Hitam kan premium. Aku kan mumtaz kenapa jadi ayu? mak aku kahwin baju hitam elok. Which? Aku kan ketua. Ada diet kat situ. Kenapa anak tak ikut? Kenapa anak tak ikut? Apa tu? Alai. Ada alai. Dia kahwin tu. Senang. Sunat. Dah kau. Senang. Apa dengan sunat? Tunang. Betul ke tidak? Seorang geling, seorang anggur benda orang ni. Tak synchronize satu. Betul-betul tak? Gila. Yang bilang ya. Kau orang mana? Zimbabwe. Orang Perak. Kau orang Perak? Ya. Kau boleh kasar? Kamu? Agama putri. Apa? Agama putri. Sebangga negeri. Nama dia. Ini macam ni weh, teaser. Teaser nak gipoh. Jadi ke? Kita kasi jadi. Dan satu orang jadi. Taib. Dayat. Dayat pun senyum. Ini tiba masanya yang kita nantikan. Saya umumkan ketibaan pasangan Raja Sari, Fazliana dan juga Amy Bro. Dipersilakan. Ya Allah, cantiknya. Cantiknya, Masya Allah. Lepas pasal nak kahwin, siapa kahwin duduk dia pula. 1, 2, 3. Lagi tu. Weh, kalau dia suka nak kahwin tu. Dah. Kisah dia. Syahir. Kita orang sekarang berada di hotel. Tapi nak check out dah.
Lambat kita start vlog. Berapa minit nak check out? Semalam pada majlis Emirul, kita orang terus check in ni. Lepas kita orang memang gone. Penat tidur. So kita pergi makan. Kita orang pergi makan. Sebelah ni je makan dan kita orang masuk mall. Tak tahu lah mall apa. Nanti saya insert video saya nak pilih bag. Okay. Situ macam-macam kan. Pada time tu lagi setengah jam kot. Nak tutup. So and then masuk balik bilik kita orang main Uno. Tapi satu game. Lepas tu semua orang give up. Main Uno lepas tu buat apa? Tidur. Biasa nak- Oh, gosip. Lepas Order makanan. Weh. Ya. Banyak benda kita buat semalam. Dah pukul berapa dah? Yang penting dah lewat malam. Kita orang sempat order Family Mart. Kita orang sebenarnya makan semalam dah full gila-gila lah. Tak ada masuk dah tahu semalam. Tiba kita orang order kat rumah. Yang kita orang order benda berat. Benda berat weh. Ramai. Okay, baik. Padahal kat majlis Amy tu kita dah makan banyak. Yeah, everything kita makan. Sampai habis majlis tu memang semuanya kita makan. Lepas tu next day, inilah siap-siap. Mumtaz dengan Watik tadi dah siap awal. Diorang pergi beli sarapan. Sedap weh. Diorang beli kuih yang tahu tak macam yang kat kampung-kampung punya yang memang nostalgia punya makanan lah. Sedap lah, rasa dia memang mak-mak punya ni. Sedap. Lepas tu Ni tengah tunggu nak check out. tengah tunggu nak check out. Dan Kita pergi mall semalam balik untuk beli bag. Dan seluar. rekod lagi tak? Dekat. Oh, lepas tu kita nak pergi JPO. Yes. Lagi sekali kita nak pergi GPO tu cakap ramai-ramai. Kita nak pergi. Okay. Kita nak pergi. JPO. Okay. Ni kita nak keluar dah. Wait. Watik hampir tertinggalkan phone dia kat dalam tu Dia cakap tadi handphone nombor 1. Okay guys. Ini disebabkan saya yang rekod jadi semuanya macam nampak lemas. Tapi tak apa, dah turunkan bawah. Okay. Kalau nak pergi check out. Okay, itu je. Bye bye. Dia block ni. Kenapa dia kata ni? Terima kasih. Deposit ni. So guys, sekarang ni kita orang dekat DPO. Dekat dalam Cotton On. Tapi waiting saya dah tak ada. Jom kita tengok apa yang ada. Wah, ada slipper. Johor Premium Outlet. Mana Wizus? This is my friends. Macam tu lah guys. Kita ambil gambar aku. Awak makan apa? Makan dukuyo. Banyaknya nasi awak. Nama set ni yang petang lah. Nurani Western. Ayam ah. Yang penting ni ayam lah. Okay, sup pun sedap. Sup ni. Love. Tapi nampak menarik lah. Nampak berbaloi. Okay, awak pula. Saya order bulldog set. Wings kot. Semua sedap. Wah, nampak menarik juga. Di kau depan mana lah. nasi? Aku mana nasi? Oh, ni ayam saja. Tak, satu set. Bukan, ni ayam je. Tak ada nasi tadi. Kau pula. Saya makan beef sundubu jjigae. Wow. Sangat sedap. You weh sedap weh benda ni. So korang boleh makan. Love. And tak mahal. Ni lagi satu nasi Mumtaz. By the way, saya tengah tunggu nasi lemak. Sebab dari pagi tadi cari nasi lemak. Ni buat apa? Ni yang ni Oh, wangi? Bau fresh.
Bonek jadi Narita. Boleh weh, muat je. Kita ni tengok sama-sama weh. Dia tengok Malaysia tu. Weh, tunggu aku. Okay. Sabar, antara dua ni sabar Okay. Ni memang tak nak, semua ni tak nak. Tak nak pula. Tada! Tengah pilih-pilih lagi. Apa tu suara aku tengok bedsheet. Sebab dia nak orang besar kita. Oh ya ke? Tapi aku tak nak beli bedsheet lagi. Nantilah aku dah kahwin aku pergilah. Ingat Amy? Baju merah. Macam nak zoom? Tak ada dah abang tu. Hilang. Mau nak belanja Amy. Tak nak. Aku jadi. Okey, tak payah. Tak payah. Aku boleh jadi. Kita orang dapat ni. Taklah dapat beli kan. Beli. Nak engrave ke? Boleh enggak ke? Berapa? Free. Oh, serius lah? Tapi cuma dia tak 100% lah. Tapi biasanya elok lah. Apa-apa. Okey. Nak Okay. Nah. MUMTAZ. Okay. Ni. First letter huruf besar lah. Okay. Suki. Engrave. Space ah. Muat ke? Bini je lah. Bini je. Okay. DINIE lah. Okay. Yang ni. Last DNA. Digital DNA. Okay. Total RM154.80. Okay. Apa lagi? Awak ke sebab dah limit Tak, dia tak detect kot. Sini. Tak. Lah. Off. Dah rekod. Nak reset pun. Ini. Eh, tak nampak tak wakil. Oh, cantik. Weh, cantik je. Love. Mumtaz. Oh, penutup je. I tak dekat botol. Kau pecah pula. Kau ingat apa Montego? Jangan pesan tu. Abang baru rasa dia ni punya tau bang. Ni kau punya kau? Nak. Dini, apa kita buat ni Dini? Tadi kita cakap nak tengok bau je kan? Ambil gambar je kan? Ni apa kita buat? Tak sebab ni. Ni semua salah abang tu lah. Abang tu cakap ada promo. Ni kau masa 19 macam RM20 lah kan? Daripada harga 30%. Aku dah sakit kepala. Wangi sangat. Nanti Izan ni terkejut. Tunjuk weh. Angkat sikit. Angkat. Nini, cantik. Cantik. Ngam. Sekejap nak ambil gambar.